Kerana dia nak memang dua ni berpecah. Sunni satu membawa Syiah. Maka akan bergelutlah dunia Islam ni sesama dia, berlawan sesama dia supaya Israel itu terus selamat. Dia sebenarnya dalam apa-apa saja pertembungan politik ataupun pertembungan manusia secara individu pun, divide and rule adalah teknik ataupun taktik yang terbaik, strategi terbaik ya, untuk menguasai keadaan. Kalau hari ini permainannya adalah Sunni dan Syiah, walaupun sebenarnya sejak tahun 2023 bila mana Saudi dengan Iran mula menandatangani perjanjian damai Mac 2023, perkara itu semakin kendur, terutamanya berlakunya peristiwa 7 Oktober di Gaza itu, maka kesatuan di kalangan mereka itu semakin merapat berbanding dengan era-era yang lalu. Jadi dia berlaku pertemuan yang lain pula, kita cuba ulas di hujung nanti. Tapi di era yang lalu, bila mana munculnya Israel tahun 1948 secara rasmi, walaupun dia muncul lagi awal 1917 sejak mana deklarasi Balfour, tapi bila 1948 tertubuhnya sebuah negara yang dinamakan Israel itu, maka umat Arab bersatu. Bila mereka bersatu, diketuai oleh Mesir pada ketika itu bersama dengan Syria, Jordan, Saudi, Iraq dan sebagainya. Mereka memerangi Israel dalam perang 1948. Kemudian pergi pada 1956 dalam apa yang berlaku di Suez. Kemudian pergi kepada dalam perang 1967 dan berikutnya 1973. Dalam tempoh ini, bagaimana Israel nak memecahkan divide and rule ini, maka ketika itu dia pergi kepada negara-negara di Middle East, di Timur Tengah ini yang bukan Arab. Siapa dia? Turki dan juga Iran. Iran waktu itu di bawah Shah Reza Pahlavi. Maka disatukan dalam satu pakatan yang melibatkan tiga negara ini, pakatan non-Arab in Middle East, iaitu Israel, Turki bersama dengan Iran. Kita tak boleh biarkan Arab ni kuasai. Tambah Turki boleh jadi ada lagi dendam dia bila mana Arab bantu untuk jatuhkan Ottoman Empire ataupun Osmaniyah dan bersama dengan Iran yang dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi ketika itu, yang dianggap sebagai polis bagi pihak Barat, bagi pihak Amerika di Middle East, bersama dengan minoriti-minoriti lain termasuklah segelintir Kurdis dan sebagainya, bersatu dalam pakatan ni bersama dengan Israel. Lalu mereka berlawan dengan negara-negara ini secara politiknya. Tambahan pula ketika itu berlakunya perang dingin, maka mereka berada pada side Barat menentang side yang dia katakan condong kepada Soviet Union ketika itu, terutamanya di era zaman Abdul Nasir. Ini yang berlaku. Jadi mereka pecahkan sebegitu. Tapi bila berlakunya perubahan tahun 79 ni perubahan dia. Setahun sebelum pada itu, Mesir tanda tangan perjanjian Camp David. Maka bila mana Mesir tanda tangan perjanjian Camp David, mengiktiraf Israel sebagai gantinya, Israel menyerahkan kembali Semenanjung Sinai yang ditawan sejak 1967 kepada Mesir, maka bermulanya terhentinya secara rasmi perang Arab-Israel yang telah pun berlaku selama 30 tahun, 48 sampai 78. Walaupun perang akhir itu tahun 73, tapi begitu, tidak ada hubungan dengan Israel. Jadi bila Arab mula ada hubungan dengan Israel, dimulakan oleh Mesir, kemudian Jordan, berikutnya tahun 94, 95 dalam perjanjian Oslo dan sebagainya, dan tidak ada lagi perlawanan di antara Arab menentang Israel, maka ketika itu pula bukan Arab berlakunya perubahan, iaitu di Iran bila mana berlakunya revolusi 1979. Shah Reza Pahlavi ketika yang dianggap sebagai pro pada Barat dan mengiktiraf Israel telah pun dijatuhkan. Naik Khomeini menjadi pemimpin Iran dan terus mengumumkan bahawa mereka putus hubungan dengan Amerika, putus hubungan dengan Israel, tidak mengiktiraf Israel. Jadi berlaku satu benda yang baru. Maka bila berlakunya kebangkitan tersebut, ia menular di banyak negara. Mereka mengambil inspirasi daripada revolusi Iran tersebut, walaupun mereka kekal Sunni, tak jadi Syiah pun, walaupun ada juga yang mengikut Syiah untuk tempoh tu, kita kena akui benda tu. Tapi kebangkitan itu dimatikan, cuba nak dimatikan dengan bermain isu Sunni Syiah. Itu bermulanya, walaupun ketika itu Arab dengan non-Arab, kemudian pergi oleh Syiah dengan bukan Syiah. Tapi bila 2023, Syiah dan bukan Syiah ini, dia kesan dia membawa kepada peperangan Iraq dan Iran awalnya tahun 1980, bila mana Amerika pergi kepada Saddam Hussein mengatakan kalau kamu biarkan Iran, maka revolusi itu akan dieksport masuk ke Iraq. Sebab apa? Iraq kebetulan penduduk dia 75% adalah Syiah. Jadi bila masa saja Saddam boleh dijatuhkan, bila mana rakyat dia bangkit sebagaimana rakyat Iran, maka mereka beri senjata kepada Saddam pada Iraq, maka Iraq pun memulakan peperangan. Yang sebenarnya peperangan tersebut bukan nak menguatkan Iraq ataupun menjatuhkan Iran semata-mata. Dia nak jatuhkan dua-dua. Iran pun dia nak jatuhkan, dalam masa yang sama dia nak melemahkan militarily dan economically. Secara ekonominya Iraq, ternyata dia bagi senjata tapi dia tak bagi duit yang mencukupi pun untuk Iraq berdepan dengan perang yang panjang tersebut. Walaupun pada peringkat awal Iraq berjaya menawan banyak wilayah-wilayah sepadan di Iran, tapi ternyata selepas 8 tahun perang yang berlaku, maka Iran dapat tawan habis sepenuhnya tanpa ada seinci pun tertinggal kepada Iraq, wilayah-wilayah yang ditawan oleh Iraq sebelum pada itu. Tapi apa yang berlaku kepada Iraq? Iraq terpaksa pinjam duit daripada Saudi dan juga Kuwait untuk biayai peperangan tersebut, sebab teruk dia perang 8 tahun. Akhir sekali bila habis perang, dia bagi tahu dekat Saudi dengan Kuwait dia tak nak bayar hutang tersebut. Jadi mereka tak nak halalkan ataupun tak nak hapuskan hutang tersebut. Akhir sekali dia marah, dia tawan Kuwait supaya dia dapat minyak Kuwait tersebut. Akhir sekali bila jadi begitu, mereka masuk serang mereka bersama dengan negara-negara Arab dan sekutu-sekutu dia. Ni yang berlaku. Jadi itu peperangan dia. Dan bila mana perkara itu tidak berjaya juga menjatuhkan Iran yang dianggap sebagai ancaman utama. Tadi ancaman utama mereka adalah Mesir, Jamal Abdel Nasir.
gunakan non-Arab untuk attack Arab. Non-Arab tadi Turki, Iran bersama dengan Israel tadi, bersama dengan Kurdis dan sebagainya, tak berjaya. Naik pula yang di Iran ini, maka dikatakan Syiah, maka digunakan Sunni pula untuk jatuhkan. Walaupun Saddam tu tak ada lah kita katakan, ialah walaupun Sunni dan sebagainya, dia adalah Ba'ath, dia adalah sosialis, dekat dengan komunis dan sebagainya, parti dia. Jadi bukan kerana itu pun. Jadi dia dengan Bashar Assad ataupun Hafiz Assad waktu itu sama-sama parti Ba'ath. Sama-sama sosialis Arab, walaupun satu orang ni Syiah, satu orang ni Sunni, adik-beradik sebenarnya. Parti dia parti yang sama, tapi tak berjaya waktu itu. Digunakan berikutnya pula, bila mana digunakan World Trade Center punya serangan 2001, mencipta peperangan. Tapi perang tu kerana terlalu lama di Iraq, tapi dia tak sempat pergi kepada Iran. Kemudian bila berlakunya Arab Spring, iaitu kebangkitan di Mesir, Tunisia, Libya, Syria dan sebagainya, menjatuhkan pemerintah yang ada, maka diguna kesempatan itu pula, dari segi perpecahan antara negara-negara yang ada di Timur Tengah itu, sekali lagi bagaimana nak melemahkan Iran, menjatuhkan Iran dengan cara mewujudkan perang-perang proksi, iaitu perang berlaku di Yaman, di Syria, di Lebanon, konflik bersenjata juga di Iraq dan sebagainya, berakhir dengan Saudi dengan Iran sama-sama penat. 8 tahun, dekat 1 dekad mereka perang, ekonomi mereka terus. Iran memanglah kena sekatan ekonomi. Saudi pun yang kaya dengan minyak menyebabkan mereka semakin menipis keuangan mereka bila dihabiskan terlalu banyak dalam perang di Yaman dengan Houthi, yang menyebabkan Houthi itu tak jatuh pun. Tapi mereka habis duit yang begitu banyak, menyebabkan ekonomi mereka juga berdepan dengan masalah pada ketika itu. Akhir sekali mereka kedua-duanya percaya kepada China, lantik China jadi mediator, maka mereka berunding dan bersetuju untuk berdamai pada Mac tahun 2023. Bila Mac 2023, dua negara ni buat perjanjian damai, maka Israel habis mati. Kerana dia tak nak, dia nak memang dua ni berpecah. Dua ini, satu membawa Sunni, satu membawa Syiah. Maka akan bergelutlah dunia Islam ni sesama dia, berlawan sesama dia, supaya Israel itu terus selamat. Tapi bila Saudi dianggap sebagai mengetuai dunia Sunni ini, Sunni ke Salafi ke Wahabi apakah, mula berdamai dengan Iran, walaupun kita katakan ada yang mengatakan tak boleh percaya dan sebagainya. Percaya tak percaya, tak pernah berlaku dalam tempoh 40 tahun lebih ini. Mereka berada pada fasa hari ini, boleh berkomunikasi. Kemudian jemaah haji mereka kemudian masuk kembali ke Mekah. Jemaah haji daripada Iran, jemaah haji dari Iran, dia buat haji di Mekah. Walaupun banyak kita di sini kata mereka buat haji di Qom dan sebagainya, mereka pergi Mekah juga. Berlakon teruk jugalah mereka berlakon ni, habis duit beribu pergi Mekah. Memang Israel secara langsung dan secara tak langsung dah lama memainkan benda ni. Bagaimana dahulu dia mainkan isu Arab dengan non-Arab, kemudian hari ini dimainkan isu Sunni dan Syiah, tapi benda tu semakin menipis di sana. Ada lagi lah yang masih lagi terikat dengan perkara ni. Walaupun sebenarnya kita bukan ajak yang duduk di sini majoriti Sunni dan sebagainya, apa perlu mereka nak jadi Syiah? Walaupun mereka menyokong Iran, tak perlu untuk jadi Syiah, untuk sokong Iran, tak perlu. Kerana apa? Yang bukan Islam yang banyak sekarang ni daripada Afrika dan sebagainya, yang Venezuela ataupun yang terang-terang sokong Iran, Rusia ataupun terang-terang sokong Iran, China ataupun terang-terang sokong Iran, mereka tu Islam bentak lagi. Jadi mereka nak jadi Syiah macam mana? Jadi yang Sunni ni pun gatal nak pergi jadi macam tu pasal apa? Tapi kita tengok hari ni bagaimana permainan dia. Kalau kita tengok dalam dunia hari ni, selepas selesai isu Arab dengan bukan Arab, perlawanan tahun 40-an sampai tahun 70-an, kemudian Sunni Syiah daripada tahun 79 sampai dah tahun 2023. Maka hari ni kita tengoklah negara kita yang kelahi apa dia? Yang kelahi pula di antara sesama Sunni. Antara yang dikatakan Salafi, Wahabi dan sebagainya dengan kelompok yang dikatakan geng sifat 20 Asy'ariyah. Tajam pula sama mereka. Jadi selama-lamanya mereka akan gunakan segala perbezaan ini, yang perbezaan yang dibenarkan sepatutnya, yang diraikan, yang boleh diselesaikan. Tapi perbezaan itu dijadikan garis yang keras, garis yang tajam, supaya kita sentiasa pecah sama kita. Jadi akan tiba satu masa lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nanti, maka Wahabi ke Salafi ke bersama dengan geng Asy'ariyah ni ke, mereka merapat balik, dia cari lagi benda baru. Yang bermata sepek dengan yang bermata cerdik ke, apa saja. Divide and rule ini adalah perkara yang normal digunakan oleh musuh untuk memecahkan. Buku ini berbeza dengan buku-buku yang kita tulis sebelum ini, yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin, kepada Israel, ataupun tumpu sepenuhnya kepada gerakan-gerakan politik yang ada dalam negara tersebut. Tapi buku ini dia pergi lebih luas. Eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di Timur Tengah ini secara runcit-runcit. Datang isu Syria, kita kromun dekat Syria. Datang isu Iran, kromun dekat Iran, bahas dekat situ. Semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecah-pecahkan kita. Sebaliknya, melihat isu secara keseluruhan, melihat isu secara akar konflik tersebut, dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang dan siapa sepatutnya kita sama-sama perjuangkan. Itulah yang terkandung dalam buku ini, tuan-tuan.